Duit yoya nam tuam tahun ning sasane. Kadang-kadang buat orang kampung tu keliru, kuat kadang-kadang buat orang kampung tu pening juga sebab apa sih? Sebab orang atas dengan orang bawah tu tak ada berpakat teh sasai. Tak ada campur tangan. Lagu tu lah sasai sebab apa? Kita ada jumpa lah. Poh belum badan ini tanggal 23 Persikaian 2568. Nayuk Anutin Wisampat daripada kita ambil daripada Chong Ican. Chong ni kita kata Chong Hopsa, Chong jelas, Chong kita boleh kata boleh ambil jadi bukti dah sana. Lepas tu yo wong lip pula kata yo sampak ni untuk fakta kita sana. Jadi kata ni เงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสามารถจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอสำรวจเสร็จก่อน tak ada kena duk cek cuk cek pol kesampol lah kalau turut nayuk ni. Dia kata suruh wi lalu dah, dia kata suruh wi selalu dah. Orang dalam kampung tu lah kalau kita kecek mudah-mudah tu. Tak ada tunggu kesan pun dah. Tapi hakikat sebenar sana. Hakikat sebenar tu ya susah payah saya. Nak pakai kesan lagi, nak laktan lagi. Kadang-kadang umur seledah sana. Hak berlaku dah pasal lepas dah tahun lepas hari tu. Umur seledah. Tapi bagai dalam umur tu tak ada rusak, tak ada punah. Tak boleh juga saya. Hak tu nak ayat kata tak supa mulut nayuk. Orang depan dengan orang bawah ni tak supa saya. Tahulah bet tu kita kata kadang-kadang kampung pun pening juga, mabuk jugalah dengan warning saya. Macam apa kok ni jadi mabuk gak saya. Lepas tu kita tengoklah kod ken hak tahun ni tak lagu mana yang sebenar saya. Umur tak ada punah apa ni bagai sabsin harta ke benar kita tak ada punah ni boleh ke tak? Mari kita dengar bersama saya. Jadi hak yoya nam tuan dia kata dalam tahun 2568 ni dia tak kod ken 3 semua. Yang pertamanya saya hak nak boleh milai buku ni saya. Yang pertamanya ni dia kata ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7 วัน. Dia kata umur duk apa duk ale aibah tu tak ada ajak 7 hari boleh milai buku. Satu pula dia kata dia kata lagu tu saya ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน7 วันขึ้นไป. Makna kata kata meh-meh ni kata kalau duk apa ni aibah tu cukup 7 hari nak pergi pun boleh milai buku ni juga sang. 7 hari nak pergi pun ataupun 7 hari 3 hari pun bolehlah milai buku ni saya. Lepas tu yang kedua, ken yang kedua pula sana. Ken yang kedua dia kata lagu ni saya. ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7 วันขึ้นไป. Makna kata umur kita tak ada salah dia saya. Duk sihat molek tak ada gotu puas, tak punah puas boleh umur saya. Cuma tapi umur kita saya penuh dengan air saya. Penuh dengan air, nak jalan pun tak boleh, nak cariชีวิต tanpa ketik tak boleh. Kata tak selesa dalam hidup kita ni. Nak pergi contoh kata nak pergi maya pun apa ni air penuh, nak pergi kerja pun tak boleh. Macam-macam tu lah seolah-olahnya saya. Kita lepas tu lajak daripada 7 hari juga. Cik Wan Kenpai dia kata. Kalau apa ni sehari 2 hari tu tak boleh lah kalau sebut lain ni. Makna 7 hari Kenpai. Kita akan boleh juga duit ni milai buku selesai. Manakala yang terakhir kod ken yang terakhir tu saya ที่อยู่อาศัยประจำอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7 วันขึ้นไป Jadi makna kata saya umur kita tu sayaที่พักอาศัยsaya banyak dekat. Bawah ni gotu. Apa ni gotulah kata bawah ni tu selai. Lepas tu kita duduk dekat 2 dekat 3 dekat 4 tu tak selai saya. Tak ada selai di bilik kita ni kita kata. Bilik kita tak selai ni. Tapi bawah selai tu lebih juga daripada 7 hari. Makna kata kita pun boleh makan juga duit ni milai buku ni saya. Jadi bermakna kata apa ni ke yang kedua dan ke yang ketiga tu agak-agak sama dia kata dah. Umur tak selali tapi nak kata nak cari duit tanpa ketik tak boleh. Sebab tak air penuh. Air bawah lagi air kok bira kok ni banyak perkara sana. Buat kita tu nak hidup payah, nak hidup tu tak ada seni lah kita kata dah. Kita akan boleh juga duit milai buku ni. Lepas tu kita pergi pula sana. Kesan kena guna tu 6 motik. Memanglah kita pasal buat dah tahun lepas tu lagu ni. Hak ni tahun lepas kita ayat lah. Jadi kesan tu kita nak jadi krok kompos siap sana. Lepas tu laktan kata bukti kata umur kita tu selai sungguh. Yang cacin dah jelas dah dia tanda lagu tu. Tu. Lepas tu kalau saya sayang masa pening gak kita pun tahu awak mana gak. Saya sayang kita tanyalah dia kata dah. Botol Pak Teh sayang kalau nak kecek benda habak nayuk Anutin tu. Nayuk Anutin kata wilal dah ada kena tunggu kesan tak ada kena sambut apa dah saya. Gitu saya kalau kita mengikut nayuk Anutin tu. Kalau tapi gana-gana pun saya kena ikut botol ataupun seban juga sana. Sebab tu besar duduk situ saya. Ikutlah nayuk kecek macam mana pun hak besarnya duduk situ. Kalau Pak Teh kita sana. Sekadar inilah siapa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.